Pensyarah dan pesara berumur 43 tahun rugi setengah juta dalam pelaburan. Seperti yang kita tahu, duit yang digunakan untuk pelaburan yang paling sesuai adalah duit lebihan. Dan bagi golongan pesara, simpanan persaraan bukan lagi duit lebihan anda. Itu adalah duit simpanan untuk anda guna dalam tempoh persaraan. Perkara pertama yang perlu anda pastikan, elakkan melabur dalam mana-mana pelaburan seperti saham ataupun unit trust yang merupakan pelaburan berisiko tinggi. Kerana pelaburan jenis ini perlukan ilmu yang cukup. Risiko kehilangan semua simpanan anda terlalu tinggi jika tiada ilmu yang betul. Dan jika anda hilang semuanya, peluang untuk mengumpul balik simpanan sudah tidak sama lagi berbanding orang yang lebih muda. Bagi simpanan di ASP, tabung haji KWSP yang memberikan dividen sekitar 4 ke 5% setiap tahun adalah bagus. Tetapi nilai simpanan anda adalah dalam bentuk ringgit yang kita tahu saban tahun nilainya jatuh. Jadi, simpanan dalam platform ini cukup untuk kegunaan persaraan sekitar 2 tahun sahaja. Selebihnya, simpan dalam bentuk emas kerana nilai emas tidak akan jatuh kosong dan nilainya hanya dikira mengikut ketulinan dan juga berat emas itu sahaja. Sebab itu, emas adalah insurans kepada kekayaan kita kerana ia melindungi simpanan anda dari jatuh nilai. Dan seperti yang kita tahu, apabila nilai duit jatuh, harga emas akan melonjak naik. Lebih lama simpanan anda dalam bentuk ringgit, lebih banyak jatuhan nilai anda. Jadi, untuk simpanan jangka masa panjang, alihkan sebahagian dalam bentuk emas. Jika anda berminat untuk saya bimbing dalam simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan juga langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.